Hai adik semua. Adik-adik bosan tak duduk rumah time puasa? Bila-bila lagi hari Sabtu dengan hari Ahad. Tapi jangan risau sebab kita akan pergi 5 tempat menarik yang boleh dikunjungi semasa bulan Ramadan. Jom. Tempat pertama kita ada Masjid Negara. So, Masjid Negara ni sangatlah seronok untuk kita kunjungi. Lagi-lagi dengan pemandangan bangunan yang indah, cantik dan besar. Paling best kalau kita buka dekat sana dengan kawan-kawan, kan? Jom. Tempat kedua, kita ada Pusat Sains Negara. So, Pusat Sains Negara ni lagilah seronok, sejuk. Lepas tu kita boleh buat pelbagai eksperimen. Ada akuarium dan juga planetarium. Kalau ada pergi, mesti ada suka sebab banyak aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan. Jom. Tempat ketiga, kita ada Zoo Negara. So, Zoo Negara ni lagilah seronok kalau kita jumpa pelbagai jenis haiwan. Sebelum ni kita tengok kat TV je, macam harimau, gajah ataupun zebra. Apa kata kita pergi sini, ajaklah family dan juga rakan-rakan. Barulah seronok ramai-ramai kan? Jom. Tempat keempat, kita ada ICT Shah Alam. Adik-adik panas? Janganlah kita masuk Sarawak. Sejuk macam peti ais. Tempat yang kelima, kita ada Bazar Ramadan. Bazar Ramadan ni dekat rumah adik pun ada. Bolehlah adik beli makanan atau minuman kegemaran adik dekat sana. So, ajaklah family sekali kan pergi. So, kita bolehlah buka bersama. So, kita dah ada 5 tempat menarik ni. Apa lagi? Jomlah kita pergi salah satu. Okay, bye-bye.